Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Juara-Juara Eropah. Atalanta menang 2-1 ke atas pasukan Club Brugge. Khairat Almaty tewas 5-0 kepada pasukan Real Madrid. Atletico Madrid belasah pasukan Frankfurt 5-1. Bodo Glimt seri 2 sama dengan pasukan Tottenham Hotspur. Chelsea menang 1-0 ke atas pasukan Benfica. Galatasaray tumbangkan pasukan Liverpool 1-0. Inter Milan menang selesa 3-0 ke atas pasukan Slavia Praha. Marseille belasah pasukan Ajax 4-0. Pafos tumpas 5-1 kepada pasukan Bayern Munich. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Juara-Juara Eropah. Real Madrid mudah atasi cabaran Khairat Almaty. Real Madrid mudah mengatasi cabaran kelab yang berpakalan di Kazakhstan, iaitu pasukan Khairat Almaty, dengan membelasah mereka 5 gol tanpa balas pada awal pagi tadi. Beraksi di gelanggang lawan juga tidak banyak memberikan masalah kepada mereka, yang juga telah mendominasi sebahagian besar perlawanan. Kylian Mbappe menjadi pemain yang paling mencuri tumpuan dalam perlawanan ini, selepas dia berjaya mencetakkan hat-trick masing-masing pada minit ke-25 yang juga merupakan sepakan penalti, minit ke-52 dan juga 73. Hat-trick Mbappe kali ini cukup bermakna buat dirinya kerana dia telah merekodkan sebanyak 60 gol cuma dalam 89 penampilan di Liga Juara-Juara Eropah. Dia kini berada di tangga ke-6 dalam senarai penjaring terbanyak Liga Juara-Juara setakat ini dan akan terus konsisten untuk mengejar kedudukan bintang sebelum ini, iaitu Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Atletico Madrid sekali lagi pamerkan kecemerlangan selepas berjaya membelasah musuh tradisi mereka iaitu pasukan Real Madrid 5-2 dalam saingan Liga hujung minggu lalu. Atletico Madrid berjaya mengekalkan kecemerlangan mereka dengan membelasah pula pasukan Frankfurt 5-1 dalam aksi Liga Juara-Juara Eropah. Walaupun hanya menjaringkan 1 gol sahaja dalam perlawanan ini, nama Julian Alvarez tetap menjadi tumpuan utama apabila dia berjaya mencipta 2 assist untuk rakan sepasukannya, iaitu Antoine Griezmann dan juga Giuliano Simon, menjaringkan 2 gol dalam perlawanan ini. Atletico Madrid pula memecahkan kebuntuan menerusi gol pertama mereka pada minit ke-33 yang dijaringkan oleh Robin Lenormand. Gol sagu hati pasukan Frankfurt juga telah dijaringkan oleh Jonathan Bukat pada minit ke-57. Chelsea bergelut walaupun menang ke atas pasukan Benfica. Chelsea dilihat cukup bernasib baik apabila mereka berjaya mengutip 3 mata penuh ketika menentang pasukan Benfica di laman mereka sendiri hasil jaringan sendiri pemain pasukan Benfica, iaitu Richard Rios. Gol yang dihasilkan pada minit ke-18 itu terus kekal sehingga ke whistle penamat untuk menjadi satu-satunya kelebihan kepada pasukan tuan rumah. Walaupun berjaya menguasai permainan, Chelsea sukar untuk menembusi barisan pertahanan Benfica untuk sekurang-kurangnya menjaringkan 1 gol lagi dalam perlawanan ini. Chelsea yang tumpas 3-1 kepada Brighton sebelum ini dilihat seperti masih belum berjaya sepenuhnya mengubati luka mereka itu. Chelsea juga hanya menang 2 kali daripada 5 perlawanan terakhir dan 3 lagi berkesudahan dengan kekalahan. Situasi ini semakin merisaukan para penyokong mereka kerana mereka akan berdepan dengan Liverpool pada aksi Liga hujung minggu ini. Liverpool tumbang di Turki. Liverpool terpaksa aku dengan kebangkitan pasukan Galatasaray selepas mereka tewas 1-0 kepada wakil daripada Turki pada awal pagi tadi. Gol tunggal tersebut merupakan hasil tendangan penalti yang dilakukan oleh penyerang hebat mereka, iaitu Victor Osimhen pada minit ke-16. Penalti itu telah dihadiahkan oleh pengadil perlawanan selepas Dominic Szoboszlai melakukan kesilapan dengan mengasari pemain pasukan Galatasaray dalam kotak penalti. Liverpool juga patut berterima kasih kepada penjaga gol mereka iaitu Alisson Becker yang berjaya menampan banyak percubaan membahaya daripada pasukan lawan bagi mengelakkan defisit lebih besar. Lebih malang lagi, apabila mereka berkemungkinan besar akan beraksi menentang pasukan Chelsea tanpa kehadiran penjaga gol tersebut yang dikatakan telah mengalami kecederaan. Selain itu, Hugo Ekitike juga berada dalam keadaan yang membimbangkan. Inter Milan semakin gagah di bawah kendalan Chivu. Inter Milan kelihatan semakin gagah semenjak berada di bawah pengurus baru mereka, iaitu Christian Chivu.
Selepas berjaya mengekalkan rekod kemenangan dalam 4 perlawanan berturut-turut, beraksi di gelanggang sendiri juga telah memberikan kelebihan yang sepatutnya kepada mereka untuk mengatasi cabaran yang diberikan oleh klub daripada Republik Czech, iaitu pasukan Slavia Praha. Lautaro Martinez muncul wira dalam perlawanan ini selepas meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-30 dan juga 54. Denzel Dumfries juga tidak ketinggalan untuk meletakkan nama sebagai salah seorang penjaring dalam perlawanan ini dengan 1 gol yang dihasilkan pada minit ke-34. Kemenangan ini juga telah meletakkan mereka di tangga ketiga dan menjadi antara 3 pasukan yang berjaya mengekalkan rekod kemenangan setakat ini. Bayern Munich teruskan momentum kemenangan. Bayern Munich yang turun dengan rekod 100% kemenangan dalam Liga setakat ini berjaya mengekalkan rekod itu juga dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah setakat ini. Berdepan dengan Pafos FC yang juga kelab kurang ternama daripada Cyprus, juga dilihat tidak memberikan banyak masalah kepada mereka. Harry Kane sekali lagi tampil dengan persembahan yang cukup mantap selepas dia meledak 2 gol dalam perlawanan ini, iaitu pada minit ke-15 dan juga 34. 3 gol lagi masing-masing telah dijaringkan oleh Rafael Guerreiro, Nicolas Jackson dan juga Michael Olise. Selain menjaringkan gol, Olise juga memainkan peranan yang cukup penting untuk melakukan 2 assist penting dalam perlawanan ini untuk memastikan Bayern terus menguasai perlawanan. Bayern kini di tangga teratas berkongsi mata dengan pasukan Real Madrid dan juga Inter Milan, yang mana pada ketika ini mereka hanya dibezakan oleh jumlah jaringan gol sahaja. Kita lihat pula jadual perlawanan Liga Juara-Juara Eropah yang akan berlangsung pada awal pagi esok. Karabakh FK akan menentang pasukan Copenhagen. Union Saint-Gilloise akan bertemu dengan Newcastle. Arsenal akan berdepan pasukan Olympiakos. Barcelona akan bertemu dengan pasukan PSG. Leverkusen akan menentang pasukan PSV. Dortmund akan bertemu dengan pasukan Athletic Club. Monaco akan menentang pasukan Manchester City. Napoli akan berdepan pasukan Sporting CP, manakala Villarreal akan bertemu dengan pasukan Juventus. Tottenham berminat dengan Marc Guehi. Tottenham Hotspur merasakan yang mereka berkelebihan besar untuk mendapatkan bintang pertahanan pasukan Crystal Palace iaitu Marc Guehi pada musim panas yang akan datang. Mereka juga yakin dapat mengalahkan beberapa lagi pasukan besar yang sedang memburu pemain tersebut seperti Liverpool dan juga pasukan Chelsea. PSG tolak tawaran tinggi untuk João Neves. PSG dilaporkan sudah bersedia untuk menolak tawaran lumayan iaitu bernilai sekitar 120 juta euro yang telah dikemukakan oleh pasukan Manchester City semata-mata untuk mendapatkan pemain tengah mereka iaitu João Neves. Mereka mempunyai perancangan yang lebih besar dengan pemain tersebut. Bukayo Saka bakal jadi pemain paling mahal dalam Arsenal. Bukayo Saka dilaporkan bakal menjadi pemain paling tinggi yang menerima gaji dalam pasukan Arsenal iaitu sebanyak 300,000 seminggu seandainya dia bersetuju untuk menerima tawaran kontrak baru daripada pasukan. Arsenal sedia lepaskan Gabriel Jesus. Arsenal sudah bersedia untuk melepaskan penyerang mereka iaitu Gabriel Jesus jika ada pasukan yang boleh mematuhi nilai 30 juta pound yang telah mereka letakkan. Nilai tersebut mungkin terlalu tinggi untuk pasukan AC Milan, manakala untuk pasukan Everton, mereka mungkin tidak berdepan sebarang masalah untuk memenuhinya. Aston Villa sertai saingan untuk dapatkan Semenyo. Aston Villa dikabarkan akan menyertai saingan untuk cuba mendapatkan bintang pasukan Bournemouth iaitu Antoine Semenyo. Pemain itu kini sedang berada di bawah pemerhatian dua lagi kelab iaitu pasukan Tottenham dan juga Manchester United. Bournemouth bagaimanapun kekal dengan pendirian mereka untuk tidak menjual pemain itu dalam masa yang terdekat ini. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.